Besok mahkamah, barang semua nak bawa. Penatlah Aisyah. Pergi balik tengok orang 12-2 syok je dah nak bebas. Korang layan. We complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drug. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay. We good. Brothers, tarikh mahkamah dah sampai. Kenapa kau punya muka sugul? Baru start jalan kes. Baru dapat tarikh. Tak tahu mana pangkal lagi nak sampai hujung kat time bila. Itu yang sugul. Baik. Hari ni kita nak ceritakan tentang apabila tarikh mahkamah sudah sampai. Siapa yang happy, siapa yang serabut, siapa yang menggunung harapan nak balik. Jom kita kupas hari ni. Bila time mahkamah dah nak tiba, of course bukannya pagi-pagi orang panggil kau kat blok melingkup pergi mahkamah terus. Bukan, jangan salah faham macam tu. Jadi apabila tarikh mahkamah kau sampai, contoh tomorrow, besok ada tarikh mahkamah kau, petang hari ni nombor kau dah dipanggil 882 25 mahkamah. Dia sebut je mahkamah, tak payah cerita banyak, terus standby. Bawa sabun, gayung, kolek, lighter, abuk. Ni optional lah. Ini kalau yang boleh bawa lighter tu orang kaya lah. Biasanya dapat bawa spark pun dah kira bagus lah. Bawa lah semua. Sebab kau tak boleh tinggal kat blok. Tak boleh kata, kalau kipas tak apalah kau tinggal, sebab kau bawa turun memang cari naas, memang kena rampas dengan UKP. Macam baju kau, blanket kau, gayung kolek kau, baju yang kau ada, buku novel. Sebab kita tak tahu, mungkin saja esok pergi mahkamah bebas. Dia memang semua barang-barang kau ni angkat pergi. Jadi dengan kau punya gayung, kau punya baju, blanket semua bawa, pindahlah ke blok untuk pergi mahkamah. Jadi sama je sistem dia. Nak pergi mana-mana pun mesti nak baris, duduk sedia, letak barang kau, letak box empty kau. Selamat sejahtera tuan. Pindah blok mahkamah, jalan semua berdua-duaan, pergi ke bilik khas. Bilik sel juga, walaupun berlainan blok, bilik sel juga, supaya senang besok pagi tinggal buka selak, tak payah panggil nama lagi, tarik semua pergi record office untuk pendaftaran, untuk cek nombor lah, untuk terus pasang gari pergi mahkamah. Jadi diorang guna sistem ni lah. Ada orang yang ingat, time mahkamah macam mana diorang panggil, jadi sedikit sebanyak korang tahulah. So dah panggil, pergilah ke blok sebelah ke, jauh sikit ke, yang mana disediakan untuk pergi mahkamah. Jadi sama-sama masa pergi ni, satu blok ni kalau kata ada 30 orang, 50 orang, bermacam-macam ragam lah ada. Ada yang besok konon-kononnya mak nak jamin, ada yang besok ni Kimia dah sampai, dah nak jatuh hukum, ada yang besok ni baru first time dapat tarikh untuk jalan kes TMT, ada yang besok ni keluarga tarik report besok dah nak bebas, ada yang Bangla Myanmar ni segala dokumentasi immigration dia sampai besok nak pergi jatuh hukum. Jadi dikumpulkanlah dalam satu blok. Serat, petang lagi dah pergi. Jadi kita master perdana dekat bilik sel untuk pergi mahkamah. Jadi bila masuk bilik sel baru ni, abang-abang yang duduk lama ni biasalah dengan dia punya tuala good morning and tilam TMT dia, kibas-kibas dulu, ambil air renjis-renjis and basah-basahkan dulu, kibas bagi kering. Sebab diorang ni dah faham dah, kalau kita tak jaga kebersihan sendiri,
Dan orang-orang yang check in sekejap-sekejap ni, dia apa peduli punya. Besok kalau otak dia dah fikir dah, besok makan out, kari kepala ikan. Kau jangan sembang kari kepala ikan kat sini lah. Orang nak jalan jauh, saya marah. Kau tak payah nak sembang kari kepala ikan kau. Hormat sikit. Macam puasa lah. Kau nak berbuka, kau dah makan gitu gini, kau cerita dengan orang berpuasa. Sakit hati lah saya. Dah lah. Jadi masuklah dalam blok bilik sel untuk pergi mahkamah. Jadi sama je aktiviti dia. Aktiviti menunggu malam. Tapi makan malam dah selesai pukul 4 lebih tadi. Jadi dah pindah blok, bilik pun dah sapu lebih kurang. Sometimes macam biasa je, nak menunggu besok pagi untuk pergi mahkamah. Yang ni baring, yang mana sambung bawa novel, nak baca novel. Box masing-masing, barang masing-masing. Tapi bilik biasanya bila dihantar ke bilik untuk pergi mahkamah besok ni, bilik besar. Bilik besar ada 2 tempat mandi, 2 toilet. Tengoklah berapa kapasiti bilik tu. Jadi bila ramai-ramai, masing-masing ambil lah tempat tidur masing-masing. Biasalah yang TMT mesti nak duduk sebelah aircon lah. Aircon tu pintu lah. Tidur dekat tepi pintu, angin masuk, jadi sejuk sikit. Daripada kau tidur dekat hujung-hujung dinding sana, bucu sana, dengan bawah tingkap pun okey lagi. Tapi kat sebelah sini yang dinding semata-mata, jadi orang-orang kes-kes kecil, Myanmar, Bangla, situlah paling-paling tak ada tempat tepi tandas tu pun tidur. Kalau dah pack sangat, dah sampai 50 orang, bilik sebesar bilik darjah. Kau kosongkan, kau bayangkan, kau kosongkan semua bilik darjah ni, kau pacak 2 jamban duduk je dengan ada likungan batu, 2 jamban duduk dan tempat mandi ada 1 pipe. Yang lain semua lapangan. Tak ada meja guru, meja-meja anak-anak murid, semua tak ada, kosong. Jadi bersebelahan dengan pintu jaring-jaring ni, tempat favourite spot lah untuk orang-orang yang ada ranking lah, kira orang-orang lama lah. Memang dia pot dia ambil situ. Kalau tempat situ pun cantik, tak ada kata basah-basah, daripada bilik air yang bocor, tempat orang pijak-pijak kaki. So ambil lah tempat tidur masing-masing. Dah sapu lebih kurang, dah parking. Yang orang-orang lama, abang-abang lah ni, biasalah aktiviti dia. Dah duduk, bawa keluar dulu dalam store. Spark pun dah bawa. Ni aku sebab kat bilik boleh tunjuk dah lighter. Spark pun dah bawa. Pegang dinding. Pegang dinding lah. Habis nak isap abuk, time cerita, nanti suara aku jadi garau. Abang-abang start lah dia punya sesi. Walaupun berat, otak masih berfikiran berat. Sebab esok ada yang tengah nak hadap saksi. Contohlah, dia kes dera anak sendiri. Jadi besok ni kita pun tahulah, kita pun tanya-tanyalah saksi siapa datang. Budak ni datang, goyang lah dia. Mulalah stres. Kalau yang kes berat-berat macam gini, kita pun tak ambil pot sangat sebagai kawan dalam jail. Sebab zalim perbuatan kau. Kita pun sakit hati. Jangan mula-mula masuk dulu, kita rembat juga. Tapi dah lama-lama hantar kau lah, kau punya pasal lah, kau punya anak saja. Tapi begitulah. Ada yang kau boleh tengok riak muka dia pun happy-happy. Sebab apa? Besok mungkin dia dibebaskan. Mulalah ni gatal tangan pula. Mentang-mentang besok konon-konon yang akan dibebaskan datang kat kita pula. Bang, bagi nombor telefon kau bang. Nanti aku keluar, nanti aku call kau. Tak apa, nanti ni nombor telefon aku bang. Nanti kalau kau time mahkamah, kau roger je lah. Kau roger je, InsyaAllah aku hantar. Sebelum bebas nak hantar. Dah bebas, call pun tak jawab. Tapi ada juga yang jenis steady medi. Mak gentle kan. Mak gentle satu lagi kat BA. Ni mak gentle yang betul kan. Cakap kau bawa Mat. Kau cakap kau mesti bawa. Okay. Dah semua pun dah buat aktiviti masing-masing. Yang mana dapat isap abuk, yang mana tak ada abuk pun tak ada abuk, duduk melangok, yang mana Nepal, Bangla, apa semua tu. Master petang. Oris dia sama satu tuan. Bergema kau dengar dalam bilik ramai kan, 50 orang. Terima kasih tuan. Sebab tuan akan berhenti dulu depan
bilik, dia akan berhenti, dia akan kira. Sebab kita dah standby kat dalam ni berlima-lima ataupun 10 satu barisan. Kalau 50 orang, 10 lah, seorang berdiri kat belakang untuk siang. Jadi pegawai lalu dengan pakai mask dia sebab bau tahanan macam mana, macam kambing biri-biri ramai kan. Ramai biri-biri dalam satu kandang, bau kuat lah. Dia tunduk tulis jalan je, kita pun terima kasih tuan. Zaz, dia dah melingkup. Tak boleh buka lagi baju master, duduklah dulu. Tunggu sampai master korek. Selepas master dah korek, loceng master, masing-masing buat hal sendirilah. Ada yang baring-baring borak, ada yang melanguk, ada yang cuba tidur awal, ada yang duk borak kiki-kiki. Ada macam-macam cerita lah. Yang mana nak pergi besok, kalau kita masih ada mood nak tanya kau besok siapa datang ambil. Keluarga aku visit minggu lepas, saya cakap ini tarikh dia, jamin abang, insyaAllah abang. InsyaAllah besok mak aku semua datang lah, jamin, first case lah. Kau balik pada ni, janganlah kau buat lagi. Konon-konon kita pun bagi nasihat sikit lah. Tapi itulah, yang mana muka sugul dan wajah ceria kegembiraan boleh tergambarkan lah. Sementara kita nak menunggu, mata pun terpejam, tidur dan meneruskan hari esok yang masih belum ada kepastian. Sedih juga kan? Tapi begitulah, hidup mau terus Mat, hati mau kental. Jadi dah ngongeng-ngongeng, pompeng-pompeng, 9 malam, polling master lagi. Sebab bila ramai, warden susah nak kira. 9 malam duduk polling master lagi. Tapi tak payah pakai baju master lah, tak payah pakai baju purple yang tu selalu pakai je lah. Sebab ini hanya master tukar shift saja pukul 9 malam. Kau pun tengah duduk, cikgu pun lalu sekali tengok, alamak kita punya air lah. Sebab cikgu kan tukar-tukar jaga blok. Kena pula kau punya brother Termizi pula yang jaga malam. Selamat datang cikgu, master 50 orang. Dia pun terus dia belah, dia pun dah tahu ini malah nampak gua masuk je lain macam. Kita brother, betul tak? Brother dia baik sama gua, tak ada niat apa-apa, kita cuma baik sama baik saja. Jadi lepas dia dah start ambil master, dia pun dah jalan, semua dah siap, kita pun relax dulu lah kan, relax dulu. Go cikgu saja panggil, nak berbual, bukan ada apa pun, nak borak kan, hati ke hati. Jadi dah lepas borak dengan cikgu kita pun, air kita pun semua gedebak-gedebuk, budak-budak ada yang dah tidur, ada yang baru lambat sembahyang isyak, dah semua settle. Hari pun dah malam. Bila hari dah malam, 11 pukul 12 kan, yang mana ada bawa lagi seredak sikit daripada blok, mulalah melurut-lurut kertas timah, lurut apa bikin dia orang tak tahulah. Yang mana tak ada apa, kita pun besok berat lagi otak nak fikir mahkamah ni macam mana. Hanyut dibuai mimpi indah. Bangun pagi besok, siap-siap semua, bukan terus keluar pergi mahkamah terus, belum, master pagi dulu. Dah keluar pukul 7 pagi, dah dengar kreng bunyi loceng master. Bangun, barang dah kemas seadanya, letak gayung, koleh, box segala semua. Keluar pergi tepi blok ataupun dekat mana padang kawat ke dia bawa, memang kena pergi duduk untuk master pagi. Sampailah master pagi korek, tengok berapa laluan yang kita nak lalu untuk pergi ke mahkamah sahaja. Orang kata susah dik, orang rasa berat, tapi inilah ujian orang masing-masing. Dan aku sangat-sangat bersyukurlah kerana aku dipilih lalui ujian ni. Walaupun siapa suka, bohong lah nak kata suka, tapi selepas hujan baru kau rasa nikmatnya. Dan kawan-kawan yang mana pernah mengalami ujian seberat ini, kalau korang tak sedar lagi, korang tak cari jalan untuk majukan diri kau rugi. Sebab orang lain nangis-nangis, guling-guling nak masuk jail, tak boleh masuk. Kita terpilih boleh masuk. Betul lah brother? Okey, dah selesai master,
Loceng master dah correct, semua pun melingkup. Masuk bilik cepat-cepat, ambil box, ambil gayung, ambil apa semua masuk dalam box. Terus ramai-ramai berjalan menuju ke record office. Menuju ke record office. Tonteng, lalu base UKP. Sampai record office, check in dulu, hantar baju master, ambil baju biasa, dan masa tu jam tu jugalah sarapan breakfast, English breakfast kau sampai. Farmer bread and butter and hot tea. Tang tu juga cicah dah makan. 2 keping. Kalau lu tak cicah dah makan, nak tunggu nanti naik court nanti, perut pun sudah memulas. Sebab dah sampai lokap polis, lokap mahkamah, tak ada sarapan, hanya ada untuk makan tengah hari. Okey, dah sampai. Kering. Gari pun dipasang. Kerak, pasang gari dah lepas sarapan, menuju ke lori ayam untuk dibawa ke mahkamah. Jadi siang pegawai, double kiraan, masuk lori, selak aja. Belum sampai mahkamah lagi, baru tiba tarikh saja. Belum sampai. Naik lori menuju ke mahkamah. Dalam lori punya cerita pula, tengok kita punya cikgu juga, polis yang kita selalu turun naik. Bukan apa, kenal-kenalan cikgu. Downhill 1 batang, sudah 1 bulan tak isap downhill tau. Orang pun baik, ambil lah sebatang. Alamak, baru je nak pasang kiri kanan dah tunggu. Aku macam nak siku je. Sak 2 hau je pas. Suk. Pas kat kita punya kawan dulu lah. Casemate dulu lah. Casemate isap yang ni isap. Tak sampai 2 minit. Boleh habis. Sampai ke perkarangan mahkamah. Lori pun dah go start. Pintu pun dah dibuka. Turun beramai-ramai bawa gari. Dengan gari berantai kau. Sas naik tangga ke, turun lift ke, mana ke, masuk. Check in dalam lokap mahkamah pula. Dah masuk lokap mahkamah, gari semua dibuka lah. Kalau gari tadi 10 orang kan, jadi 5 grup, 2 grup masuk, buka semua gari. Tunggu lagi sampai dalam pukul 8.30. Magistrate pun tengah sarapan lagi, tunggu lagi. Sekarang ramai, ada yang TMT, TMS, TMR, berbeza-beza lah, tapi semua dah wajah, tak ada baju reman lagi lah. Tak ada baju reman lah, duduk dalam kat mahkamah menunggu. Yang kita TMT yang mana dah capai phone boleh bawa sampai kat lokap mahkamah pun, kita punya air pun kasih telefon kau boleh bawa masuk lah, ataupun kita minta ribuan kat dia kan, telefon kau masuk dekat dalam lokap tu juga. Halo, Assalamualaikum mak sihat? Telefon mak dulu, bukan telefon order bearer. Kau ni apalah, tak manusiawi betul lah. Sikit-sikit bawa kereta nak adjust bearer. Kadang-kadang kita pun memerlukan, ini wajib perlu punya doa daripada seorang ibu. Baru sampai kat court ni mak, ada kat lokap mak mana? Mak dah kat sini lah. Nanti jumpa kat atas Okey mak, Assalamualaikum, I love you. Dah tak. Tunggulah, semua pun duduk-duduk. Yang daripada lokap polis pun ada pula dengan gian-gian lagi. Datang pula nak minta pinjam phone. Aku siku. Tak. Kau punya phone, kau punya suka lah, mau kasih siapa. Muka sedih je minta phone orang. Jadi begitulah. So, dah duduk dekat dalam lokap mahkamah, menunggu lagi untuk dipanggil dan naik ke mahkamah. Jadi berpecah lah yang ramai-ramai ni, yang muka happy-happy ni, and meletup je mahkamah magistrate, naik 10 orang ni. Kita pun tak tahu mana pergi, sudah balik ke, sudah belayar ke, tunggu sat lagi. Jadi kita pun, nama pun dah dipanggil, pasang gari lagi bersama casemate ataupun kau sorang-sorang ke, menujulah ke bilik mahkamah di mana engkau akan dibicarakan. Brother, terima kasih yang subscribe. Jangan lupa komen, like, share, bagi tahu kawan-kawan, support XTMT Project untuk menyampaikan benda-benda yang
di dalam penjara yang mana kita orang alami. Dan terima kasih juga pada gua punya brother Putra Nissan Kelang yang sentiasa support aku punya video. Terima kasih korang. Ada rezeki kita jumpa lagi. Luncur.